Jom kita berjalan. Kita kukus beras pulut. Okay, kita buat nasi lemak dengan cara kukus supaya tak ada hangus-hangus di bawahnya. Nasinya belum masak lagi, masih mentah. Kita kukus selama 25 minit, baru 10 minit. Oke, tutup. Hai sahabat semua, Mak Noh nak buat nasi ni. Nasi pulut kukus Kata orang lama-lama dulu nak. Kami mau malah nasi lemak katanya orang tua dulu. Kan danya ya masak make periuk dapur gas. Mungkin kita masak dengan cara macam ya. Nya kan ada kerak-kerak, angus-angus, lambat lagi. Kini itu kan zaman moden, semuanya menjadi mudah. Yang si mudah menjadi mudah. Kayak kami kini itu masak nasi pulut, tapi nya nasi lemak aja, macam tu jalah nasinya. Nya si di pola resipi apa-apa, cuma dingkas santannya kira santan jali lah, santan tu nak santan dah siap. Sebungkus sampai dalam setengah kilo. Pasal garamnya sesuduk kecil lah. Santan ni dimasak dulu. Kami lupa lah nak rakam. Habis masak santan, kami masak lah beras pulut digaul-gaul. Pasal baru kami ingkahnya di tempat periuk macam tu nak dikukus ke air di bahnya ke daun pisang. Saatnya si lekat. Kan caranya mudah dan senang macam tu. Jadi kita makannya, ngambilnya pun bagus juga, senang hati. Periuk kita pun si kotor. Tu si. Kita harus cuba malah macam tu lah. Yang si cuba. Okey, kini tu dah 25 minit. Dah masak dah nasi lemak kita tu. Nang nyaman lemak-lemak rasanya. Jangan lupa dicuba di rumah. Ya lah sahabat. Menunggu orang nak lama-lama emak kita dulu-dulu nak. Ada mun saya ada bahan makan tu. Ada beras pulut tu. Nyaman malah nasi lemak katanya. Tapi nasi lemak danya lain cara. Nasi lemak ini tu lain. Tu memang dikatakan nasi lemak. Tapi nya bukan nasi lemak bersambal tu. Kita mau beri sambal boleh juga. Makan macam tu pun boleh juga. Janjinya si berkerak. Nangga kita. Apinya sedang aja. Periuk kami tu agak ada kuning-kuning sikit. Buritnya dan dapur tu kena lama si diguna. Kini tu bawa nak makan. Hari pun dah tengah malam. Orang lama dulu kami jalan di kampung-kampung dulu. Ada orang tua laki selalunya malah nasi lemak. Pasal di kepal-kepal dimakan dia kami orang. Kami orang masa lagi biak, lagi kecil. Apa nak tahu nak. Mau ajak lah nak makan. Di kepal-kepal orang macam ya. Makan juga. Bodoh nak. Okey, nasi lemak kita dah siap. Selamat mencuba di rumah. Tengoklah hasilannya lemak dan angkat baunya. Okey sahabat semua. Nasi lemak beras pulut Beras pulut bukan beras biasa. Semangat kerjanya kawan. Karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Aduh, Buah pisang. Di video lagi ya. Semua dia yang buang saya.